Kalau tuan-tuan selawat pada Nabi SAW, Allah akan sebut nama tuan-tuan. Allah tak pandang dosa-dosa kita. Kalau kita ada buat dosa dengan orang, orang mungkin tak akan sebut nama kita dan orang akan ingat dosa walaupun kita minta ampun, minta maaf dengan dia. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walau macam mana banyak dosa tuan-tuan sekalipun, tuan-tuan selawat pada Nabi SAW, Allah akan berselawat kepada kita. Allah tak pandang dosa-dosa kita. Sebab tu selawatlah sebanyak-banyak dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan daripada kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita akan duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Hari Jumaat, hari kena up sikit jumlah selawat. Ulama sebut, kalau masih boleh kira selawat tu berapa, 100 ke, 200 ke, 300 ke, 1000 ke, maksudnya tak banyak lagi. Kamu masih belum banyak berselawat. Kalau kamu masih ada figure boleh kira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa nak selawat ni? 100 dah lah, berkira lagi tu. Masuk hari Jumaat, perbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana pada setiap hari Jumaat, selawat-selawat umatku akan dibentangkan kepadaku pada hari Jumaat. Dan Nabi SAW sambung hadis tu, siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, maka dia akan dekat tempatku nanti di yaumul qiyamah. Ketiga, akan diampunkan dosa-dosanya. Siapa selawat padaku sekali, Allah selawat pada 10 kali, dan akan dihapuskan dosanya dan diangkat baginya 10 darjat. Yang keempat, daripada kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kita akan mendapat ucapan salam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam balik. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membalas salawat dan salam kita. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, tercatat dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi rahimahullah taala memetik, tidak seorang pun yang memberikan salam kepadaku, yakni selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah akan mengembalikan rohku sehingga aku dapat menjawab salam orang. Yang kelima, doa mudah dikabulkan. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani rahimahullah taala, doa seseorang itu terdinding, yakni terhalang, sehinggalah dia berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya. Yang berikutnya, kita layak untuk mendapat syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berselawat padaku 10 kali pada waktu paginya dan 10 kali pada waktu petangnya, maka dia berhak untuk mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah.